Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi kita akan teruskan dengan contoh yang berikutnya untuk gripper bracket. Okay, jadi untuk lukisan ni saya akan lukis bahagian tepi ni. Okay, di tengah-tengah adalah kerana ia simetri kiri dan kanan, maka kita akan buat pad pada kiri dan kanan. Okay, baik. Kita mulakan. Kita file, new. Kita pilih pad. Okay, nama kita boleh berikan handout 13. Okey, ini adalah handout 13. Okey, untuk bahagian ni saya nak lukis pada front view iaitu paksi YZ. Paksi YZ dan klik sketch. Okey, saya mulakan dengan okey, saya nak jadikan circle ni sebagai center origin untuk saya punya drawing. Lukis dengan circle diameter 41. Okay, diameternya 41, maka R-nya adalah 41/2 lah. Okey, kemudian ada lubang kecil di dalamnya 28.5. Okey, satu lagi circle 28.5 bahagi 2. Okey, kita dapat. Jadi constraint ni kita boleh keluarkan lah. Kalau nak kita klik tarik keluar kedua bulatan. Kemudian bermula daripada ni kita ada profile. Okey, tarik ke kiri. Okey, panjangnya adalah 51 tolak 28. Length 51 tolak 28. 51 tolak 8. Jadi kita dapat yang ni. Turun ke bawah 13. Dan ke kiri 28. Turun 13, kiri 8. Turun lagi 14. Okey, seterusnya kita turun menyentuh tangensi dengan lengkung ni. Seterusnya turun ke bawah. Okey, kita stop dulu kat sini. Kita constraintkan daripada center horizontal ke hujung ni adalah kat sini dia tunjuk 44. Kita masukkan 44. Tujuannya supaya senang kita constraint lah. Sambung profile lagi. Tarik ke kanan. Panjangnya 121. Okey. Naik ke atas. Tingginya 48. Ke kiri. Okey, ke kiri 121 campur dengan okey, daripada sini ke sini 121. Okey, kita lukis bebas tu. Kita constraint yang kemudian. Turun ke bawah. Turun ke kiri. Dan di tangensi dengan atasnya. Kita berhenti di sini dan sambungkan tangensi. Okey. Dan kita gunakan constraint garisan. Okey. Sudutnya adalah 30 darjah. Okey, maka sudutnya adalah 90 campur 30. Jadi yang sini dapat 30 lah. Garisan ni adalah
The horizontal. Okay, garisan ni adalah vertical. Okay, jadi dia tegak gitu. Seterusnya daripada hujung ni ke hujung ni adalah 186 tolak dengan 6, 80. Okey. Kemudian jarak ni dengan ni interference lah. Jarak tu dengan tu interference. Okay, ni dengan ni sama iaitu 14.25. Constraint daripada horizontal ke sini adalah 14.25. Baik. Okay, selesai. Kita trim. Kita buang bahagian dalam ni supaya ianya satu garisan yang bersambung. Okey. Ini kenapa dia dia tak constraint lagi. So, kita ukur lah. 12. Okay, constraint jarak daripada sini ke sini adalah 12. Constraint constraint jarak daripada sini ke garisan vertikal adalah 12. Okey, hijau semua fully constraint. Exit workbench. Maka kita boleh pad kan Kalau kita tengok jarak kiri dan kanan dia tak sama. Jadi kita buat separuh lah. Okey, jadi lebar keseluruhan ni sini sampai sini adalah 16. Kita kita padkan keseluruhan dahulu iaitu 16. Dan kita mirror extend. Mirror extend maksudnya dia kiri dan kanan lah. Kalau kita mirror extend dia buat sebelah je. Mirror extend buat dulu. Okey. Selesai. Jadi 16 sudah sampai sini. Kerana kita punya lubang ni dia ada lebih lagi, terkeluar sedikit. Saiznya adalah ini adalah 32. Okey, 38. 38 yang lain. Lapan maksudnya 32 tolak 38 adalah 6. Satu side 3 lah. Okey, saya pun sketch dekat permukaan ni. Kita buat circle. Circle 1, circle 2. Okey, buat je circle bebas. Dan kita concentricity kan. Concentricity sepusat dan kita juga coincident kan. Dengan ni coincident. Sama juga yang ni dengan ni. Concentricity coincident. Okey, dapat satu side. Exit workbench. Kita pad jaraknya adalah 3. Okey. Untuk yang sebelah sana, kalau kita nak lukis balik pun okey, nak buat mirror pun okey. Kalau nak mirror, okey, saya pilih pad ni, pad bahagian ni. Saya pilih arahan mirror dan mirror plane dia adalah plane YZ. Plane YZ. Jadi dia akan pergi ke sana. Okey, plane YZ.
Okey, berikutnya adalah kat tepi ni dia ada ada flash ni. Okay, maka kita lukis di bahagian bawah ni. Okey. Okey, profile bentuknya seperti inilah. Okey, kita buat satu dulu, nanti kita mirror. Kita sambungkan daripada hujung ni ke hujung ni. Okay, close. Constraint temukan dengan sisi ni, coincident. Dari maklumat yang ada 26. Okay. Jarak ni adalah 26. Okey, terbalik. Kita terbalik, saya padam semula, kita buat window, edit. Profile. Okey, begini. Okey, baik. Jadi, ini adalah 26. Kemudian, okay, ini dan ini kita coincident. Dan jarak dari sini ke center adalah 26. Dan jarak daripada sini ke sini 16. Vertical measure direction 16. Dan tebal dia adalah 16. Okay, 16. Kita exit workbench. Kita pad. Okay, ini di ke bawah, reverse direction. Ketebalannya adalah kita tengok kat sini 16. Preview dulu. Betul. Okey lah, 16. Dan ada lubang. Ini lubang kita buat kemudian, tak apa. Kita mirror dulu. Kita mirrorkan kita punya pad ni. Mirror line dia sama juga Y Z. Okey. Kemudian di permukaan ni, okay, hari ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak guna function hole. Hole. Saya pilih hole, saya klik je dekat face ni. Pada hole ni kita beritahu diameternya adalah 6. Ianya tembus up to last. Okey, 6 ada 2 lubang lah. Dan kedudukannya adalah daripada center ke sini 38. Okey. Untuk nak buat dia punya positioning, kita klik kat positioning sketch. Okey. Jadi saya constrain daripada titik putih ni ke plane ni 38. Okey, kemudian 38 dan jarak daripada sisi ke tengah adalah 8. Constrain ke sini ke titik putih ni, center of hole tu 8. Okey, exit workbench. Preview. 7, okey lah. Sama juga kita boleh mirrorkan lah. Hole ni kita mirrorkan dan kita gunakan YZ sebagai pasi mirror dia. Okey, berikutnya adalah ke atas ni ada lubang. Lubang ni namanya lubang counter bore. Nak buat satu pun boleh. Nak buat dua-dua pun boleh. Ikut poket boleh. Kita buat guna kaedah counter bore. Kita klik je hole. Klik je kat tengah ni. Berapa diameter dia? Diameternya 25. Dan type ni kita boleh pilih counter bore. Maksudnya lubang
atas dengan lubang bawah ni berbeza lah. Okey, bore atas dia 26, kedalaman dia 2 mm. Okey, dan lubang ni tadi dia punya type 26 dulu. Sekarang kita tengok lubang dia, diameternya 12, tembus 12. Review, dapat siap. Lubang counter bore. Okey, nanti kalau kita guna hole lah. Guna hole sebenarnya lagi senang. Okey, baik. Kemudian, okay, di atasnya ada lubang. Okay, ini pula nama dia countersunk. Just klik hole. Klik juga face atas ni. Okay, nanti kita boleh dimensionkan dia. Okay, type dia adalah countersunk. Countersunk. Diameternya 4. Okay. Extension ni adalah 4. Okay, kemudian kita perhatikan 6.4. Okay, sunk dia adalah 6 kali 60 degree. Degree-nya adalah 60. Saiz sunk, saiz lengkung, saiz bersudutnya adalah 6. Kemudian kedalaman dia 6.4. Sorry, ini tadi 4. Depth dia adalah guna diamond blind hole. Depth dia 6.4. Okay. Type degrees. Kata 20. Kata 20 kalau atau bukan 60. Oh, depth dia diameter dia 6. Kita pilih depth and diameter, angle and diameter. Okey, angle-nya 60, diameternya adalah 6. Okey, baru betul. Okey, review. Okey, dia punya depth ni tak cukup ni. Pergi tembus sikit. Kita letak 7. Baru dia tembus. Okey, dah betul size dia. Sekarang kita position sketch untuk tentukan kedudukan titik putih lah. Yang pertama duduk kat tengah-tengah, maka saya constrain titik putih ni dengan garisan vertikal adalah coincident. Kemudian kita duduk kat tengah-tengah juga, constrain titik putih ni dengan garisan horizontal ni juga coincident. Jadi duduk tengah-tengah. Okey, zero bench. Okey, sudah ada lubang di situ. Macam kurang tepat. Kita edit balik sketchnya. Okey, kita tersalah coincident kita delete coincident. Okay, kita ubah. Okay, kita ubah kedudukan coincident ni. Constraint pada top view. Okey, constraint titik putih ni dengan plane ni adalah coincident. Constraint titik putih ni dengan sini adalah coincident. Okey, baik, betul. Seterusnya
Okey, di bahagian depan ni dia kecil sikit. Kita kena potong dia. Okey, undo. Saya select face ni. Okey, ni semua betul. Yang depan ni je kecil. Select face tu dan kita sketch. Okey, satu rectangle. Kita bebas. Okey, kita sambungkan ini dan ini adalah coincident dan ini coincident dan ini adalah coincident dan jarak ini adalah tebal dia adalah 20 dan dari center ke sini adalah separuh lah, 10. Okey, ini bahagian yang kita nak kekalkan lah. Yang kita nak buang adalah sisi kiri dan kanan ni. Okay, jadi saya highlight. Okay. Kita pilih semua garisan ni. Okay, ataupun kita ubah strategi lah. Maksudnya jumlah panjang ni adalah 32. 32 tolak 20 bahagi 2. Okey, saya baiki kita ubah kaedah kita. Tak boleh buat macam ni. Okey, daripada sini ke sini coincident. Semula sini adalah pertama 32 tolak 20. 32 tolak 20 adalah 12. Dan 12 ni kita bagi 2. 12 bagi 2. 86 lah. Juga sama untuk yang sebelah sini. Tapi tak apa, nanti kita mirror je. Okay, zero bench. Kita pocket. Up to last. Tembus. Buang semuanya. Kita buang bagian sini. Okay. Jadi kita ambil pocket ni. Kita mirror. YZ kan. Okey. Buang kiri dan kanan lah. Jadi selesai pada bahagian hadapan. Dan yang terakhir adalah atas ni. Sketch di atas ni. Okey. Ada profil berbentuk seperti ini. Sambungkan. Terusnya ke sini sikit. Ini. Dan ke sini. Okey, kita buat terbuka macam ni. Okey. Kita constraintkan 3. Jarak daripada sini ke sini 19. Okey. Seterusnya jarak ni. Sini ke sini 29. Dan yang terakhir sampai ke sini 35. Okay, hijau semua fully constraint. Exit workbench. Kita pilih arahan pocket. Okay, preview. Tembus semua. Up to last. Okay, siap. Jadi langkah yang terakhir adalah kita buat. Oh, ada satu lagi ni kat belakang ni. Dah. Okey, kat belakang. Kat belakang ni ada hole lagi. Hole. Kita klik di atas ni. Okay, diameter hole adalah 6 mm. Ianya tembus. Up to last. Jenis kaun kesang. Angle-nya 89. Dan diameternya 9. Okey. Cuma kita nak tentukan positioning dia. Kita dekat hole ni, kita edit sketch dia. Edit hole sketch dia. Tentukan lubang. Okey, ada 2 kan. Ada 2, kita buat satu persatu. 13. Jarak daripada bawah ni 13.
Titik putih ni ke sini adalah 13. Yang ke dalam 17. Okey, selesai satu lubang. Exit workbench. Okey, selesai. Kita okey, kali ni kita dah ada satu lubang. Saya nak move ke sini. Orang kata nak translate. Jadi saya boleh ubah guna arahan. Tadi kita guna mirror. Okey, nanti dulu lah. Saya ajar pakai hole je lah. Saya create hole lagi. Saya klik je kat sini. Okey, dia punya type apa semua sama. Okey. Dan kita edit dia punya sketch. Edit location dia. Sama juga. 17. Di sini ke sini adalah 17. Dan jaraknya daripada bawah ni 48 tolak 22 tolak 13. Ini 22 lah. 48 tolak 22 tolak 13. 26 tolak 13. 13 juga. 13 juga maksudnya 13 campur dengan 22. 13 campur 22. Oh, sorry. Okey, sekali lagi. 13 tambah 22. Okey. Exit workbench. Selesai lah. Dan tugas yang berikutnya adalah kita buat fillet lah. Jadi fillet kan mana bahagian-bahagian yang dikehendaki dan all fillet radius ada 2. Okey, kita fillet. Radiusnya 2. Yang pertama bahagian ni nak di fillet. Ini pada fillet. Atasnya di fillet. Belakangnya di fillet. Okey, bawahnya di fillet. Okey, sini pada fillet. Okey, semua sini ada. Okey. Dan bahagian sini 1 2 3 4. Okey, dan bahagian-bahagian seterusnya awak filletkan lah sehingga selesai. Okey. Itu saja perkongsiannya.